Ini maklumat penting untuk atlet. Doping, apa itu doping? Sebenarnya, doping adalah penggunaan bahan atau kaedah yang dilarang untuk meningkatkan prestasi oleh atlet. Kalau nak tahu, IOC dah melarang penggunaan doping sebab bertentangan dengan etika sukan kerana ia meningkatkan prestasi atlet. Jom saya kongsikan 4 contoh bahan terlarang yang digunakan dalam doping. Clenbuterol, sejenis steroid anabolik androgenik yang mempercepatkan penambahan jisim otot. Sibutramine, ubat pelangsing untuk mengurangkan berat badan dengan cepat. Erythropoietin untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Canrenon, ubat diuretik yang digunakan sebagai masking agent untuk melindungi kehadiran bahan terlarang lain dalam badan. Rujuk WADA Prohibited List untuk maklumat penuh.